Bab wuduk sebelum mandi. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Aisyah, isteri Nabi SAW, bahawa sesungguhnya Nabi SAW apabila mandi junub, beliau akan memulakan dengan membasuh kedua belah tangannya, lalu berwuduk seperti wuduknya untuk sembahyang. Kemudian baginda memasukkan tangan ke dalam air, lalu menyelati pangkal-pangkal rambut dan bulu di tubuhnya dengan tangannya. Seterusnya beliau menuangkan air di atas kepala sebanyak 3 cedokan dengan kedua belah tangan. Setelah itu, yakni setelah melakukan semua yang tersebut itu, barulah beliau melimpahkan, yakni meratakan air ke seluruh tubuhnya. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, daripada Maimunah, isteri Nabi SAW, katanya, Rasulullah SAW berwudu seperti wuduknya untuk sembahyang selain dari kakinya. Beliau membasuh kemaluannya dan apa-apa kotoran yang mengenainya. Kemudian beliau melimpahkan, yakni meratakan air ke seluruh tubuhnya. Setelah mengalihkan kedua-dua belah kaki, yakni dari tempat mandi, beliau membasuh kedua-duanya, yakni sebagai menyempurnakan wudu. Inilah caranya mandi Rasulullah SAW kerana berjunub. Bab kedua, seseorang mandi bersama isterinya. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Aisyah, katanya, aku sendiri bersama Rasulullah SAW mandi dengan menggunakan air daripada bekas yang sama, iaitu satu bekas yang dipanggil Al-Faraq. Sebelum ni kita sudah belajar dah berkenaan dengan wudu. Imam Bukhari telah membuat kitab wudu. Selepas tu di sini sekarang ni iaitu kitab tentang mandi janabah. Imam Bukhari mulakan kitab taharah ni dengan kitabul wudu sebelum ni. Sesuai dengan ia sebagai taharah sughra di ni, dalam nota kaki ni ada kita tulis ni. Selepas taharah sughra, taharah kubra pula nak bincang sekarang. Dia sebut kecil dulu, lepas tu kau besar. Itu tertib dia tu molek seni. Tertib dia tu sangat seni. Mula-mula dia sebut taharah sughra, taharah kecil. Ini taharah besar pula, yang kita panggil dalam bahasa kita mengangkat hadas kecil. Hak ni mengangkat hadas besar. Kita pun tu juga, hadas kecil, hadas besar. Yang dikatakan taharah sughra itu ialah wudu, berwudu. Pada ketika kita berwudu, kita basuh dan sapu anggota-anggota tertentu. Maklumlah waktu tu kan, dalam berwudu kita tidak basuh semua tubuh. Sebab itu dikatakan sughra, kecil. Tetapi di dalam kitabul ghusl, mandi janabah ni, kita kena basuh semua anggota kita. Itulah yang dikatakan taharah kubra. Taharah kubra. Sebab kena basuh semua sekali. Dan hak ni besar ni, sehingga kalau kita mandi saja sudah memadai dah. Tak payah dah mengangkat hadas kecil, walaupun kita sebelum itu telah berhadas kecil juga. Tak payah dah kita ambil air semaya supu, pakai mandi saja. Kalau katakanlah nak buat gitu dah, hak wajib tu cukup dah. Cuma hak sunnahnya adalah juga ambil air semaya, seperti kita akan berjumpa nanti. Dia akan buat bab suku di situ.
Dalam taharah sughra ataupun taharah kubra ni, yang digunakan untuk bersuci ialah air. Inilah bahan pencuci yang asal, yang paling sempurna. Semua orang dalam dunia ni guna hak ni lah untuk bersuci. Cuma orang-orang kafir yang tidak menerima Islam, dia tahu bersuci benda-benda lain sajalah. Kita Islam ni lebih lagi sucinya. Bukan sekadar cuci pinggan, cuci kain baju, cuci rumah dan sebagainya. Bukan sekadar tu saja. Kita ada lagi orang panggil suci maknawi, bukan suci hissi, suci anggota lahir ataupun benda-benda yang zahir. Bukan. Kita ada lagi dalam ajaran Islamnya suci batin, orang panggil suci makna dari segi kira-kiranya, dari segi kepercayaannya, iaitu suci ke apa dia? Inilah ni kalau nak kira tak ada kotor apa, nampak tangan tapi habis basuh juga tangan. Tak ada kotor apa kaki itu, tak ada kotor pun basuh juga. Begitu juga apabila berjunub, zahirnya tidak ada nampak apa-apa kotor, tetapi kita bersuci juga. Ini menunjukkan ajaran Islam ini dia lebih daripada ajaran lain, lebih sempurna, lebih baik. Kalau suci-suci biasa tu pun kita terima juga, kita pun kata lagu tu juga. Mana-mana bau tak sedap, pandangan tak sedap, tengok hak tu pun kena suci juga. Tapi bukan sekadar tu, bukan kritis itu. Dia ada lagi suci hak lebih, iaitu suci hati. Suci hati dengan cara lagu ni lah, iaitu kita bersucilah. Taharah, orang panggil taharah ni. Dari segi Islam ni sebagai agama fitrah, agama yang sesuai dengan alam semula jadi, sesuai dengan semua hak di sekeliling kita ni, sesuai dengan kejadian asal kita, sesuai. Maka kita tengok kitab taharah ini dia memang sesuai, memang sesuai dengan fitrah kejadian manusia dan kejadian alam ni. Kita tengok bukan kita saja masalah mandi junub ni. Kalau binatang-binatang hak berahi air, berahi air, apabila dia kita panggil mengawan, kita kata sudah mengawan tu dia pergi berenang dalam air, hak itulah mandi junub. Kalau nak kira tu hak semula jadi tu hak buat. Kalau hak jenis tidak mandi air kan, dia pergi juga, dia guling dalam tanah, tengok ayah, tengok gapo kan. Macam tu. Dia tayamum, tayamum. Dia tidak guna air, dia tayamum. Kau tengok, sesuai benar. Ajaran Islam ni dia guna air. Kalau tak ada air, situ. Cuba perhati hak sekeliling kita, hak Tuhan buat. Memang semula jadi. Binatang tu dia tak erti mikir, tak ada kita kata ditaklifkan dengan apa-apa syariat, tapi hak Tuhan buat lagu tu. Manusia ni pun kena lagu tu jugalah, sepatutnya lagu tu juga. Dan kalau kita mandi kan berasa segar, lebih segar. Itu dari segi hikmahnya. Selain daripada itu, hak hikmah wuduk dulu kita sudah cerita dah. Ni hikmah hak ni, apabila dia banyak penyakit mengikut kajian ulama kita, boleh hilang, boleh sembuh, boleh keluar dengan perkahwinan, persetubuhan. Banyak. Dia panggil dalam istilahnya hararah ghariziyah, kepanasan semula jadi dalam tubuh manusia, ataupun dalam istilah sekarang ni toksik. Apabila dia tubuh tu peluh, dia akan keluar, dia pergi dekat kulit-kulit kita, kulit kita. Dia tidak akan keluar tu kalau kita tidak mandi basuh, dan dia akan masuk semula. Itu jadi bahaya kepada kita. Dia sudah nak keluar dah, bila kita mandi dia hilang, keluar, jadi sihat betul kita. Kalau kita tidak mandi, dia masuk ke dalam pula, dan itu bahaya kepada kita untuk jangka panjang.
Itu dari segi hak zahir lah. Dari segi hak zahir. Kalau tengok dari sudut tu pun, ya ada hikmah juga. Kalau tengok dari sudut tu, hikmah yang ketiga, iaitu sebagai syukur kepada Allah. Itu hikmah yang ketiga, syukur kepada Allah. Sebab apa? Kalau kita suka kan, kita nak pergi ke mana-mana, kita nak bersiap diri, apa dia yang kita buat? Kita mandi. Tak ada suka untuk menyatakan kesukaan yang lebih lagi, yang tidak difahami oleh orang biasa ni, iaitu apabila kita bersetubuh keluar air mani. Air mani itu besar artinya. Manusialah hakikatnya. Bila keluar air mani, ada air mani, budak-budak tak ada. Tak kena. Hukum ni tak ada kepada dia tu. Nikmat tu pun tak ada. Dia tak faham. Tapi kalau orang sudah dewasa, dia fahamlah. Selain daripada nikmat, selain daripada kelebihan yang Allah SWT bagi kepada manusia itu, dia ada benda lain pula, iaitu syukur. Iaitu syukur atas nikmat Allah yang sangat besar, menunjukkan dia ni mempunyai kelayakan, kemampuan untuk mendapat anak. Tu maksudnya. Hak tu nikmat paling besar tu. Kalau tidak, tak ada lah kita. Kalau tak ada air mani, kalau tak ada persetubuhan, kalau tak ada perkahwinan, tak ada manusia, tidak wujud. Besar tu artinya. Dengan sebab itulah dia ajarkan jangan main-main, jangan sia-siakan air mani ke apa tu, jangan kok guna kok jangan. Sebab apa? Ia adalah rahsia hidup manusia. Ia hanya boleh digunakan dalam keadaan yang halal, dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab hakikatnya manusia, anak kita, zuriat kita, manusia yang nak kepada anak tu apa? Sebab nak kekal. Dia tidak akan kekal, tapi tak puas hatilah juga kira-kiranya. Sekurang-kurangnya kalau ada anak cucu, dia merasa dia sudah terus hidup. Itu paling kurang. Nikmat besar tu, keinginan manusia untuk kekal, naluri manusia tu nak. Dengan sebab itu Tuhan balas syurga yang kekal. Keinginan manusia kepada zuriat, anak cucu. Kalau lelaki, naluri kebapaan, orang panggil. Kalau ibu, naluri keibuan. Itu ada dalam setiap manusia. Kalau binatang tak boleh mikir itu pun, dia ada juga, Tuhan buat. Sehingga mereka jadi berhubungan jenis, dan jadi teruslah zuriat dia. Nikmat yang sangat besar. Bila ada hal tu, padahal kita kata tidak bersetubuh lagi, tak menikah lagi, tapi keluar air mani tu kan, orang panggil berjunub dah lah, mandi janabah dah lah, ihtilam. Kalau mimpi sekalipun, asalkan keluar air mani, itu juga hukumnya. Tidak nanti berkahwin bersetubuh dah, tidak sampai ke situ. Isyarat kepada air mani yang Allah SWT bagi kepada kita itu sangat besar artinya, maknanya. Dan kita mesti kena bersyukur kepada dia. Cara bersyukurnya lagu mana? Iaitu kita mandi. Sebab apa? Semua tubuh. Sebab apabila keluar air mani, seluruh tubuh kita merasanya. Seluruh tubuh, melibatkan semua tubuh, bukan anggota-anggota tertentu sahaja. Sebab tu suruh mandi semua sekali. Isyarat kepada syukur kepada nikmat Allah. Itu soal kalau berjunub, berihtilam, ataupun keluar air mani saja gitu, dengan tidak mimpi pun. Begitu juga kalau mari kotor, syukur juga. Kalau orang perempuan mari kotor, bila suci daripada mari kotor, syukur. Pasal apa? Tuhan bui dia mari kotor tu isyarat, tanda bahawa dia mempunyai kelayakan untuk mendapat anak. Kau tadi juga cerita tu je besar artinya. Nak tahu, tapi minta Tuhan tidak bui gitulah kan. Minta boleh anak belaka lah. Kalau tak boleh pun kena faham-faham lah. Itulah hakikat hidup yang tidak sempurna. Tanyalah orang yang tidak dapat anak, lagu mana perasaan dia, lagu mana kita tengok. Orang kata habis ubat lah, habis doktor, habis bomo,
rata pergi. Memanglah barulah kita tahu betapa besarnya nikmat tu. Kalau kita tak rajin sakit, tak seralah nikmat sihat tu. Kalau kita tidak pernah duduk dalam gelap, tak seralah nikmat cahaya. Begitu, cuba tengok orang hak tak ada, lagu mana jadi. Macam-macam lah peristiwa tu, panjang lah, banyak pengalaman masing-masingnya. Tak apalah hak tu. Dengan sebab itu dia suruh mandi sebagai syukur kepada nikmat Allah. Lepas beranak, sama juga, kita sudah dapat anak kan. Sebab tu kena mandi. Cuba perhati, hukum mandi ni dia ada kaitan dengan hak tu, syukur kepada nikmat. Hari raya, syukur juga. La'allakum tashkurun, dia kata, mudah-mudahan kamu bersyukur. Pasal apa? Tuhan bagi hari kelepasan, hari keseronokan, hari bersukaria, hari kita pakai pakaian comel. Sebelum nak pakai hak tu, mandi juga, ada sunat. Cuma itu sunat, sunat. Tak apalah. Itu antara beberapa hikmatnya. Imam Bukhari mulakan Kitabul Ghusl ini dengan 2 ayat Quran. Sama-sama cara Bukhari ni gitu. Kalau dia awal kitab dia tu, kebiasaannya, kebanyakannya dia mulakan dengan ayat Quran, sebagai mengambil berkat dengan ayat Quran. Satu. Yang kedua, untuk menceritakan punca bagi hukum itu. Punca bagi hukum Quran yang merupakan kitab suci yang wajib dipercayai oleh setiap orang Islam. Hak rukun iman percaya kepada kitab tu. Kitab mana? Quran tu. Dalam Quran itulah ada perintah ni. Dalam bab Ismaya dulu pun lagu tu juga dia bagi ayat Quran dulu. Dalam bab ni pun dia bagi ayat Quran juga. Nak cerita asas bagi hukum ini ialah Al-Quranul Karim. Hadis menjelaskannya, menerangkan, dan memperincikan apakah yang dimaksudkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu, dalam bentuk praktikal. Nabi SAW buat sendiri lagu mana. Bukan cerita-cerita gitu saja, royak saja, tak ada paduan yang nyata, yang jelas. Ada, dia sendiri buat. Dengan sebab itu sengaja, kalau dia mandi ke, kalau dia apa-apa pun, sengaja dia tak apa. Bahkan dia suruh bini dia royak. Sebab tugas dia tu, masuk dalam tugas dia, lagu mana. Siapa mandi tu pun dilihat oleh isteri dia, lagu mana dia mandi. Lepas tu diceritakan kepada orang, tak ada apa. Memang kena tahu pun. Dia nak ceritanya, asas dia ialah Al-Quranul Karim. Itu 2. Yang ketiga, dia nak cerita permulaan kewajiban mandi. Permulaan dianya, mulanya daripada ni ayat Quran ni lah. Sinilah mulanya. Kalau tidak ada sesuatu yang memastikan, yang mewajibkan, dia tidak akan jadi wajib dengan gitu saja. Yang mewajibkan itu siapa? Allah SWT. Bila Allah SWT, makna hukum ni sangat tinggi kedudukannya, bukan sekadar ada di dalam hadis. Dia bermula daripada situ. Isyarat kepada permulaan. Semua Imam Bukhari ni kan, dia berbeza daripada orang lain. Kalau kitab-kitab dia ni, bab-bab dia ni, mula-mula dia isyarat kepada permulaan, punca. Mula punca. Punca hukum ni Allah. Bermula hak ni daripada Al-Quran. Dia isyarat kepada mula. Dan di hujung bab dia isyarat kepada kesudahan, akhir, penutup, penamat dan sebagainya. Seperti kita jumpakan baru ni, isyarat akhir, isyarat tidur dan macam-macam. Isyarat kepada hujung, akhir. Hak ni isyarat pada permulaan. Bila nak mula kitab, itu seni dia yang tidak ada pada orang lain. Sebab itulah yang ulama kagum sangat dengan Bukhari tu. Dia, cara dia tu halus, cara dia. Nak kata di sini, dia nak ayat sini, kita hadis-hadis pun yang lebih atas daripada hadis. Asas lagi ialah Al-Quranul Karim. Kalau hadis itu asal dalam Islam, maka hak ni, Quran ini aslul asl.
asas bagi asas tadi. Itu kedudukan Quran. Dia peringat semua kita. Janganlah hadis ni terlajak lebih daripada Quran. Jangan. Kena ingat semua Quran tu nombor satu bagi kita. Mesti kena sesuai dengan Quran itu. Hadis yang sahih betul-betul daripada Nabi SAW tidak akan bercanggah dengan Quran. Itu isyarat dia tu. Banyak walaupun sikit gitu yang apa. Itu yang ketiga. Habis itu. Kita tengok di sini Imam Bukhari buat mari dua ayat Quran. Dua ayat Al-Quran berhubung dengan mandi janabah ini. Ayat yang pertama dari surah Al-Ma'idah. Ayat yang kedua Imam Bukhari buat mari ni dari surah An-Nisa. Ulama sampai kaji kan, dia tidak saja-saja Imam Bukhari buat ini, dia susun. Kalau nak kira surah Nisa tu dalam tertib Quran, susunan surah dalam Quran, surah Nisa dulu, barulah Al-Ma'idah. Bukan Al-Ma'idah dulu, lepas tu baru An-Nisa. Dari segi tertib dalam Quran tu, dalam mushaf tu pun begitu. Dari segi tertib turun dia pun begitu juga. An-Nisa tu dulu, lepas tu baru Al-Ma'idah. Bukan Al-Ma'idah dulu. Apa Imam Bukhari tukar tertib? Apa dia tukar? Mungkin kalau orang yang tidak mengaji cara kitab ni, hadis ni, dia kata saja-saja betul lah kau. Ada, tidak gitu. Ulama-ulama kita bahas, memang semua terima. Dia setiap Imam Bukhari susul ke apa, dia ada maksud dia. Dia bukan ambil kira hadis sahih saja, yang tinggi taraf kesahihannya saja, bukan. Banyak perkara lagi. Dalam menyusun kitab dia ni, dia jaga banyak perkara lagi. Dengan sebab itulah dengan sebab itulah Maulana Banuri, pengasas Jami'atul Ulum Al-Islamiyah di Pakistan, tempat saya belajar dulu, dia pengasas ni. Dia anak murid kepada Anwar Shah Kashmiri. Dia kata, Innal Bukhari arada an yusannifa kitaban fid din qabla an yusannifa kitaban fil hadith. Itu dia kata. Imam Bukhari dengan menulis kitab dia ni, lebih dia menekankan untuk nak karang kitab tentang agama, lebih daripada maksud dia nak mengarang kitab hadis. Hadis tu nombor dua dah jadinya. Maksud utama dia ialah agama itu semua sekali, bukan hadis. Tu lebih lagi. Sebab tu kalau kita perhati cara dia buat ni, dia bukan cerita pasal hadis saja. Dia ajar kita adab, dia ajar kita cara faham agama. Man yuridillahu khairan yufaqihu fid din. Tu dalam hadis kan ada sebut, sesiapa yang Allah SWT mahukan kebaikan untuknya, kebajikan untuknya, nescaya diberi faham kepadanya tentang agama yang mendalam. Diberi faham yang mendalam tentang agama. Kalau Tuhan nak seseorang itu baik untuk dia, dia akan beri kefahaman yang mendalam tentang agama. Agama dia sebut, bukan hadis. Tapi nak faham agama dengan mendalam tu pun kena faham hadis kan, kena faham Quran, kena faham semua. Apa maksud Imam Bukhari buat gini? Sekurang-kurangnya kalau mengikut Hafiz Ibn Hajar, dia kata, cuba kita perhatikan tu ayat yang mula-mula tu, wa in kuntum junuban fatahharu. Kalau kamu berjunub, jika kamu berjunub, maka bersucilah dengan sebaik-baiknya. Bersucilah dengan sebaik-baiknya. Dia sebut bersucilah dengan sebaik-baiknya. Lagu mana bersuci dengan sebaik-baiknya tu? Bersucilah dengan betul-betul tu. Kalau kita tengok ayat yang kedua pula, terjemahan itu beberapa baris daripada bawah. Atau apabila kamu menyentuh, yang ini menyentuhi perempuan, kemudian kamu tidak memperolehi air, bukan.
Ni hatta taghtasilu dah, hatta taghtasilu dah. Jangan kamu terus mengerjakan sembahyang dalam keadaan kamu mabuk sehinggalah kamu memahami, dan tidak boleh juga orang yang berjunub kecuali sehinggalah dia bersuci. Hatta taghtasilu, sehinggalah dia bersuci, yakni mandi di sini. Tepatnya mandi, bersuci itu maksudnya mandi. Sehingga dia mandi, hatta taghtasilu, mandi. Ni terjemahan ni pasal ikut terjemahan yang ada jadi lagu tu lah. Hak semoleknya sehingga dia mandi, sebut mandi terai tu. Sehingga mandi. Mungkin kalau kita berjumpa adalah hak ni tidak terbaiki ni, kalau perhati perasan baiki, ni tak perasan. Sepatutnya sehinggalah dia mandi, sehinggalah kamu mandi, hatta taghtasilu. Ini pasal pengikut tafsir hak ada kan. Itu perbaiki dah setengah tu. Macam atau apabila kamu menyentuh, dia terjemah menyentuh gitu. Kita buat dalam bracket menyetubuhi, bukan menyentuh saja. Sebab apa? Kalau tafsir pimpinan Ar-Rahman ke tafsir sini-sini ni kan, bukan Syafi'i kan, dia gitulah, dia pakai hak sesuai dengan Syafi'i lah. Padahal tak boleh kita nak melera mazhab mana-mana, tak boleh. Hak lebih sesuai kita tengok tafah sahih dia lagu mana. Taghtasilu tu kalau bersuci, tatahharu. Ni taghtasilu mandi, jelas tu. Aula mastumun nisa, itu cuma makna menyentuh. Tapi kita sudah bicara baru ni kan, itu dengan makna bersetubuh. Tak apalah. Di sini kalau berdasarkan sehinggalah hatta taghtasilu, sehinggalah kamu mandi. Di sini terjemah bersuci, tidak terai juga, lebih kurang dengan yang pertama juga kalau lagu tu. Sedangkan Imam Bukhari nak cerita yang dia awak mari dalam hak yang pertama tu, dia kata maka bersucilah dengan sebaik-baiknya. Ni semula ni insya-Allah kita baikilah. Ni sekali lalu dulu tengok, semula kita baiki. Kalau lagu tu serupa je ayat yang kedua dengan ayat yang pertama kalau terjemah lagu ni. Sebab yang pertama maka bersucilah dengan sebaik-baiknya. Ni sehinggalah dia bersuci. Tak banyak tak tepat silap lah, pasal tak perhati. Sini dia kata sehingga dia bersuci, bukan dia, kamu. Sehingga kamu bersuci. Taghtasilu, kalau dia hatta yaghtasila, dia. Ni wa in kuntum junuban, junub itu dalam bentuk jamak. Illa abiri itu pun jamak. Hatta taghtasilu itu pun jamak. Dan jamak tu mula dengan tak, makna kamu. Jadi makna sehinggalah dia bersuci. InsyaAllah kita akan baiki. Tapi pasal apa? Nak mudah kan ambil terjemahan, jadi lagu tu lah. Tak apalah, tengok sendirilah, tengok semula hak dalam tafsir Al-Quran tu lagu mana, hak terjemahan Al-Quran yang ada. Lagu tu ada kalanya kita tidak akan puas hati. Misalnya sini jumpa dah tu. Kalau lagu ni sehinggalah dia bersuci, lebih kurang dengan yang pertama. Hak yang pertama tu bersuci dengan sebaik-baiknya, lebih lagi. Hak ni bersuci saja. Tak nampak maksud Bukhari tu kan lagu ni, terjemahan lagu ni. Baikilah kalau lagu tu sehinggalah kamu mandi. Begitu. Sehinggalah kamu mandi. Sedangkan tujuan Imam Bukhari buat gini,
Hafiz Ibnu Hajar kata ayat yang pertama mujmal, umum, tak jelas. Bersucilah dengan sebaik-baiknya tu lagu mana? Sebab itu Imam Bukhari letak dulu hak tidak jelas, kurang jelas tu. Lepas tu ayat yang kedua tagtasilu, kamu mandi. Jelaslah bersuci itu apa maksudnya, mandi. Kalau sebut bersuci pula apa maknanya? Bahkan yang pertama tu lebih kuat, sebab yang pertama bersuci dengan sebaik-baiknya, yang kedua bersuci saja. Sepatutnya ikut tertib biasalah. Hak yang kedua tu letak dululah sesuai. Sebab tu bersuci saja. Hak ni bersuci dengan sebaik-baiknya, tak sesuai. Dia kena terjemah sepuluh hak asal, hak betul lagu tu. Sebab Imam Bukhari letak ayat ni, padahal dari segi tertib dalam mushaf dan dari segi tertib turunnya hak ni kemudian, tapi dia letak dulu hak Maidah ni. Sebab apa? Sebab ia ayat mujmal. Itu dalam istilahnya. Mujmal ni tak jelas, tak terang, disebut secara umum, secara borong begitu. Ayat yang kedua sebut tagtasilu, kamu mandi. Maksudnya yang pertama tadi bersuci tadi ialah mandi. Ayat yang kedua ni mufassal orang panggil, menjelaskan ayat yang pertama apakah yang dimaksudkan dengan bersuci dengan baik itu, dengan sebaik-baiknya ataupun betul-betul tu, dengan betul-betul apa maksudnya, iaitu mandi. Ayat yang kedua menjelaskannya. Gitu. Jadi dari segi tertib kita sebut hak umum dulu, lepas tu sebut hak terperinci, hak lebih jelas. Itu kata Hafiz Ibnu Hajar. Tapi Hafiz Badruddin Aini, ni apa dia orang panggil? Birah dia. Bini masing-masing tu adik-beradik. Bini Hafiz Ibnu Hajar dengan bini Badruddin Aini adik-beradik. Kedua-duanya ni pensyarah kepada kitab Bukhari, hebat kedua-duanya. Tapi hak ni Syafi'i, hak tu Hanafi. Dia kata tak kena tu, dia kritik Hafiz Ibnu Hajar, dia kritik. Dia nak lari tu, nak lari pucuk kata dia. Gitulah kita, kalau kita kata ke bahasa kita. Sebenarnya Imam Bukhari buat gini jelas dah. Hafiz Ibnu Hajar nak susuk pucuk kata dia. Biar sesuai dengan mazhab dia. Padahal tidak begitu. Ayat ni betul dah, jelas dah. Imam Bukhari buat hak ni sebab hak ni lebih kuat. Hak lebih kuat tu kita sebut dulu. Lepas tu hak yang kedua tu sebagai sokongan saja. Dia kata lagu tu sebagai sokongan saja. Ayat An-Nisa tu sebagai sokongan hak mandi tu. Mandi tu mandi lagu mana? Kalau kata mandi saja, mandi lagu mana? Ayat yang pertama tu lebih jelas kata dia. Bukan ayat yang pertama tak jelas, ayat yang kedua menjelaskannya. Tidak lagu tu kata dia. Ayat yang pertama sudah cukup jelas. Ayat yang kedua hanya buat mari sebagai sokongan. Sebab kalau kata mandi lagu mana? Tak jelas. Hak tu tak jelasnya kata dia. Mandi tu tak jelas. Tapi dengan sebut fatahharu, itu jadi jelas kata dia. Dia mari hak jelas dulu, hak kuat dulu. Itu cara dia. Sebab apa? Ittahharu, dia nak alahkan mazhab dia. Masing-masing kan orang ni kan gitulah. Kalau dia faham lagu tu, dia cuba lah ke dia. Begitu. Sebab mazhab Syafi'i kata mandi lagu mana? Cuhai kan? Kerata kan tu mandilah tu. Hanafi kata tak, bukan lagu tu mandi ni. Mandi lain boleh lah lagu tu. Ni kita duk cerita di mandi janabah, Kitabul Ghusl. Di situ tak ada janabah kan sebut kan, tapi alif lam tu ada situ tu, jelas menunjukkan mandi ni mandi janabah yang kita nak kecek ni, bukan cara kau mandi lain. Mandi janabah ni, kalau mandi janabah ni tidak semua mandi biasa. Lagu mana mandi janabah? Fatahharu ni lah. Bersucilah dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya lagu mana? Mengikut mazhab Hanafi, dia kena bila mandi tu kena isap air ke hidung. Wajib, tak sah mandi kalau tak isap air ke hidung. Kalau tak koma, tak isap air ke hidung, tak sah mandi. Tahu mana? Kalau kita tanya dia mau tahu mana, kata lagu tu gitu mau tu.
Fatahharu, kata dia. Apa makna fatahharu? Sebab tu dalam terjemahan ni pun, bersucilah dengan sebaik-baiknya. Bersuci dengan sebaik-baiknya tu lah ke mana? Kalau mandi gitu, cucuk kat luar gitu, itu tidak sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya, maksudnya ialah biar rata air tu. Tengok kepada hadis, tengok kepada hadis. Tahta kulli sya'ratin janabah, faghsilu asy-sya'r wa anqul basyarah. Dalam satu hadis Nabi SAW ada sebut gitu. Di bawah setiap bulu ada junub, ada janabah. Bila seseorang berjunub, setiap bulu dia, di bawah dia tu ada kesan janabah. Oleh itu, kamu kenalah basuh bulu itu, semua bulu, biar rata. Dan kamu kena bersihkan kulit kamu. Enggak, Imam Abu Hanifah dia tanya, dalam hidung ada bulu ke tak ada? Ada kan? Ada bulu, kena sapalah air. Dan moga inna tahta kulli sya'ratin janabah, di bawah setiap bulu tu ada janabah, berjunub. Lepas tu payah koma tu ke mana pula? Orang lain kata, Syafi'i kata, kita pekuk hidung, pekuk mulut, mandi kat luar ni je. Orang panggil mandi, tidak sampai ke dalam mulut tu apa tu, koma pula. Dia kata tak. Apa yang dia mau kata tak boleh baca Quran? Cuba ayat dia kata, dia mau kata tak boleh baca Quran kan orang yang berjunub? Apa? Sebab dia guna lidah. Lidah tu duduk mana? Dalam mulut. Kalau tak buka mulut, tak koma, lagu mana nak kena? Tu kesan junub tu ada belaka pas ke dalam. Kecuali kalau mudarat, orang dalam mata tu tak payahlah bubuh air, dalam telinga tu mudarat tu. Tapi kalau hak ni tak, mudah je. Air ke hidung mudah, koma mudah, baru rata. Itulah orang panggil bersuci dengan sebaik-baiknya. Kalau tidak sebaik-baiknya, kan dia mau kata tak boleh baca, tapi dia tak boleh kata ke Imam Bukhari, tak boleh, dia tak boleh buat mari hujah tu. Sebab Imam Bukhari kata boleh baca. Orang berjunub apanya? Orang berjunub boleh baca Quran. Ni dia boleh kata kepada, kalau nak bahas dengan orang Syafi'i boleh. Dia pun duduk jawab Hafiz Ibn Hajar, hak Syafi'i itulah. Dia nak lari, kata dia. Dia kata hak ni mujmal, tidak terai. Tak terai lah ke mana? Terai lah, fatahharu. Sebab ittahhara, asal dia tatahhara. Tatahhara itu orang panggil bina takalluf, bab tafa'ul. Dari segi ilmu saraf, bab tafa'ul, asal dianya tatahhara. Lepas tu tak itu ditukarkan kepada ta. Lepas tu diidghamkan salah satu ta ke dalam yang satu lagi. Jadi dua ta. Tapi tak boleh nak start, tak boleh nak sebut lagu mana, muka hak mula-mula tu mati. Dia kena amari alif satu. Orang panggil hamzah wasal. Hak itulah ittahharu. Jadi lagu tu asalnya tatahharu. Wa in kuntum junuban fatatahharu. Kamu kenalah bersuci. Ini bina takalluf. Bina takalluf ni makna susah sikit. Itu makna bersusah sikit. Susah lah ke mana? Apa ke dalam hidung, kata dia. Kena koma apa ke dalam mulut. Susah lah sikit. Kena rata, gosok molek. Imam Malik kata kalau tak gosok, tak sah mandi. Pulau. Sebab apa? Fatahharu. Bersucilah dengan sebaik-baiknya. Lagu mana? Kalau buat curah air itu tidak sebaik-baiknya. Dia pegang ni juga. Sebab dalam Quran dia guna suku ni. Kan dalam Quran sebut tentang haid. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurna. Jangan kamu mendekati mereka sehingga selagi mereka tidak suci, sampai mereka yathurna. Tahura yathuru. Di situ dia sebut biasa. Selagi mereka tidak suci. Fa idza tatahharna. Dia sebut begitu. Hak tu atas wazan ni. Atas timbangan ini. Bila mereka bersuci dengan bersungguh-sungguh lah, dengan sebaik-baiknya.
dengan ada caranya sendiri yang berbeza daripada cara yang lain. Dia sebut, tengok, Allah SWT sebut yang mula-mula yathurna, hak tu tatahharna. Apa makna? Ada beza tu. Ada beza. Hak tu suci dengan sendirinya. Orang mari kotor tu sampai satu masa dia suci dengan sendiri. Itu yathurna. Bukan yatatahharna, dah. Yathurna. Hak tu fa idza tatahharna, bila mereka sudah bersuci dengan perbuatan mereka, dengan ikhtiar mereka, dengan susah payah mereka pergi masuk bilik air, buka air dan sebagainya. Kalau dah ni mudah dah juga, susah juga. Zaman dulu lagi payah lagi, kena kara air dalam telaga, susah lah. Itu ada makna susah kalau bab tafa'ul. Kalau bab tafa'ul dia ada makna susah. Supaya ta'allama, belajar dia susah, tidak mudah belajar. Itu atas timbangan tafa'ul juga. Ta'allama dia kata. Belajar ni mudah ke kesenang? Susah, makan masa, kena gomo dan banyak perkara lah syarat-syarat dia. Dia guna timbangan itu. Dalam bahasa Arab dia memang dia ada keistimewaan itu. Cuba tengok sini, ittahharu. Badruddin Aini kata sudah jelas dah sini. Sebab tu Imam Bukhari buat mari hak tu dulu. Dah tak? Walaupun dari segi Quran, dalam Quran tertibnya kalau nak kira An-Nisa dulu. Dari segi turun ayat ni pun An-Nisa dulu. Lepas tu baru Al-Maidah. Tapi Imam Bukhari buat mari dulu ni sebab apa? Dia nak ayat hak ni, hak kuat. Hak ni, hak jelas. Hak ni, hak jelas. Fattahharu. Bersucilah dengan sebaik-baiknya. Orang Syafi'i kata kena, ini benda yang kita kena tahu kan. Sebab Imam Bukhari dia tak ada buat tajuk. Iaitu mengikut mazhab Syafi'i dan ramai lagi yang lain. Dia kata mandi junub ni kena niat supaya ambil air semaya dah juga. Kena niat mandi junub. Kalau tak niat tak sah. Kalau bermandi saja. Tapi kalau tak masuk air dalam hidung, tadi tak koma, tak apa, dia sah dah. Cuma kena niat. Hanafi kata tak payah niat. Tak payah niat. Sebab apa tak ada sebut sih? Dalam ayat Al-Quran dia kata mandilah dengan sebaik-baiknya. Syafi'i kata dah mandi dengan sebaik-baiknya tu lagu mana? Kena niat lah. Barulah ada beza dengan hak sekala. Hak mandi-mandi lain. Hanafi kata tak ada niat pun tak apa. Itu kita kena faham. Sebab gini, ada pengalaman dulu semasa mengaji di luar negeri dulu, dia pergi tanya ada orang perempuan, kamu mandi junub lagu mana? Pasal tengok orang susah ke apa kata. Tanya. Dia ayatlah mandi lagu ni. Dia pun naik royak saing kita tu lah. Apa ni, naik ke atas duk royak, orang sini mandi junub pun tak pandai lagi kata dia. Sebab apa? Dia tak ada niat. Dia kata tak ada niat. Pakai mandi gitu niat? Dia kata tak tahu dia. Mandi gitu je dia belajar. Saing kita tu kata tak pandai dia. Sebenarnya kita yang tak pandai, tak tahu mazhab dia. Mazhab dia tak payah niat. Supaya ambil air semaya, Hanafi tak payah niat. Tak payah niat, sah. Tapi molek payah kau nak niat tu. Tentu payah. Niat lah nak jaga apa ni semua mazhab ni, molek gitulah. Tapi mengikut dia tak. Mandi pun begitu juga. Janganlah bila kita tengok orang, bila kita bincang dengan dia, kalau dia orang tak serupa dengan kita kata lah dia tak pandai, tak mengaji. Jangan. Boleh jadi dia ada khilaf benda tu kan. Macam Sani. Tak apalah. Aula mastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Tak apa. Di sini kalau kita terjemah biasa ni, tempat kita ni biasa terjemah, dia terjemah menyentuh. Menyentuh perempuan,
isteri lah. Setuh. Tu dia kata batal air semaya tu. Kalau tak ada air kena tayamum. Sinilah dia ambil. Tetapi Imam Bukhari, Imam Hanafi dah ramai lagi orang lain kata tak. Di sini dengan makna menyetubuhi. Sebab dalam Quran apabila dia nak sebut setubuh-setubuh dengan sebuah bahasa kita lah, setubuh. Itu bahasa halus tu. Bersetubuh. Bahasa lembut. Allah SWT pun guna lagu tu juga. Bersentuh. Bukan sini makna sentuh gini. Supaya ayat tadi wala taqrabuhunna hatta yathurna. Jangan kamu menghampiri mereka, mendekati mereka. Nak pergi dekat dengan bini tak boleh dah kau. Takkan lagu tu. Apa tak boleh kau? Kalau bini mai kau tak boleh pergi dekat dia. Siapa dia kata lagu tu? Demo betul kata lagu tu. Menghampiri mereka tu maksudnya menyetubuhi. Jangan tubuh kalau selagi tak suci. Gitu. Itu maksud mendekati itu. Tapi dia kecek bahasa halus. Dia kecek bahasa halus. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan kamu bersentuh-sentuhan kulit dengan mereka kalau nak kira zahir. Dalam keadaan kamu beriktikaf di dalam masjid, jangan sentuh kulit. Apa? Tak boleh sentuh kulit kau dengan bini. Pada ketika iktikaf tak boleh kau. Ketika perempuan panggil kotor tak boleh sentuh kulit kau. Tak. Di situ bukan makna mubasyarah, situ makna sentuh kulit, makna setubuh. Tak boleh. Begitulah juga di tempat-tempat lain banyak lagi orang sebut kalau ada setuh ni bukan maksud setuh kulit. Orang Syafi'i pun faham gitu juga. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna. Jika kamu cerai mereka sebelum kamu menyentuh mereka, sentuh gini. Dah. Setubuh. Orang Syafi'i pun kata gitu juga. Ada. Kalau begitu di sini dengan makna setubuh. Baik. Tak saya terima juga. Ada juga orang tak saya terima. Yang kedua kita kata kena terima hak ni. Tapi ni yang kita ambil ni kan menyentuh. Ni ambil hak terjemahan hak sini lah. Tapi hak tu hak dalam bracket tu kita tambah dah tu. Kalau nak kira tak payah pun menyentuh. Terus tak payah dalam bracket. Menyetubuhi. Perempuan hak tu hak lebih tepatnya. Tapi mungkin orang sini kata tak melera orang sini pula kan. Tetapi kalau kita nak kira ni dari segi ilmu saraf, la masa, dia tidak sama dengan la masa. La masa makna menyentuh, la masa bersentuh-sentuhan. Bersentuh-sentuhan ni apa maksud? Bukan satu pihak. Kalau dua pihak ni bukan sentuh biasa. Bukan sentuh biasa. Ini sentuh dengan makna bersetubuh. Dua. Yang ketiga, sebab kita ni mengaji Sahih Bukhari ni, tidak mengaji fiqh Bukhari, tidak mengaji fiqh Syafi'i, mengaji Bukhari. Kita nak royaklah logik dia tu dari segi kemah, fahaman dia tu orang lain. Kadang-kadang kita ni berasa dah kita biasa ikut tu kan, kita berasa hak dia sedap kemah, padahal kita tak terang lagi hak orang lain. Terang kat dulu. Misalnya sini aula mastumun nisa. Kalau kita kata sentuh biasa, ni batal Ismail, bermakna ayat Quran ini semua ni cerita tentang hadas kecil, mengangkat hadas kecil berlaku. Sedangkan kalau kita kata la mastumun nisa dengan arti bersetubuh, dalam ayat ni juga ada hukum mengangkat hadas kecil dan hukum mengangkat hadas besar. Hak mana lebih sesuai? Allah nak kecek, nak kata hak mana lebih sesuai? Allah Maha bijaksana. Dalam ayat yang rekah dia boleh kumpulkan semua perkara. Rekah ada kedua-duanya. Tapi kalau kita kata la mastumun nisa ni makna sentuh, ni sentuh kulit, bermakna mari tempat buang air. Kita kena ambil air semaya kan, mengangkat hadas ke dia, hadas kecil. Sentuh dengan perempuan, hadas kecil juga. Kalau tak ada air tayamum. Ini cerita hadas kecil berlaku. Allah SWT yang bijaksana, dia kecek sepatutnya, hak sesuainya dalam ayat yang rekah, tapi merangkumi semua sekali. Hak tu hak sesuai. Sebab hukumnya kalau bersetubuh dengan perempuan, kalau berjunub, kalau tak ada air, apa hukumnya? Tidak kata tayamum kan? Ada tayamum. Ayat ambil mana? Nak ambil mana kalau kita tak kata hak ni makna dengan makna bersetubuh?
Tak ada lah, tak ada dalam Quran ayat hak berkenaan dengan orang kalau bersetubuh, kalau berjunub, tak ada air nak mengangkat hadas dia tu kena bertayamum, tak ada ayat. Tak sesuai tu lagu tu besar tu hukum tu. Hak sesuainya ada ayat. Mana? Ni. Aula mastumun nisa. Hak mari daripada tempat buang air, hadas kecil. Nak mengangkat hadas kecil, kalau tak ada air, tayamum. Lepas berjunub, kalau tak ada air, bertayamum juga. Kedua-dua hukum kena tayamum. Nak mengangkat hadas kecil dan nak mengangkat hadas besar dalam keadaan tak ada air, hukumnya kena bertayamum. Ada kedua ke tu. Hak mana lebih kemah? Lebih kemah hak ni lah. Lebih sesuai. Allah SWT nak cakap lagu tu, nak kata lagu tu. Sebab dia maha bijaksana. Dalam ayat yang ringkas sepatutnya ada berlaku. Kalau tidak, bermakna kita kata hukum orang berjunub yang tak dapat air kena tayamum, tak ada dalam Quran. Kita kena kata lagu tu. Ada mana? Kalau ada. Hak yang kedua tu pun la mastumun nisa kita pakai dengan makna sentuh juga. Kalau sentuh itu batal sembahyang, nak mengangkat hadas kecil saja. Bukan mengangkat hadas besar. Dalam kedua-dua ayat ni tak ada. Tak ada dalam Quran. Adakah lagu tu munasabahnya? Tu betul. Sebab itulah orang kalau tidak mengaji, dia tak nampak hak mana hak sedap, hak mana hak kemah. Kalau dia mengaji luah, baru nampak. Kalau tidak, kita rasa kampung kita tu kan comel benar lah. Segala-galanya lebih. Tak tahu lagi pergi kat keluar, keluar negeri, keluar daripada Kelantan pun boleh tengok dah. Kalau keluar daripada Malaysia ni boleh tengok lagi. Luah dunia ni. Cuba tengok molek. Cuba tengok hak mana lebih kemah. Hak Bukhari ke hak lain. Bukhari kata ni berjunub. Hukum berjunub. La masalah bukan makna bersentuh kulit dah, bersetubuh. Dia faham lagu tu. Lepas tu orang kata setengah orang kata lah ni sibuk kan. Kalau kata lagu tu dia kata tu Bukhari tu bukan pak mazhab. Keluar daripada pak mazhab tak boleh. Ada ambil Hanafi kata lagu tu. Hanafi kata lagu tu juga. Hanafi tu pak mazhab lah. Kalau pak mazhab. Tak boleh lagi kau kalau lagu tu. Tak kena tu. Menyempitkan yang luas. Nabi SAW tak bui kita menyempitkan barang luas. Ada seorang Arabi pergi depan Nabi, dia kata Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada, kata dia. Ya Allah, kasihanilah aku, beri rahmatlah kepadaku dan kepada Muhammad, jangan beri rahmat kepada siapa-siapa lain. Dia kata, hei, Nabi kata jangan kata gitu. Laqad tahajjarta wasi'a. Kalau lagu tu berarti kamu menyempitkan barang luas. Wa rahmati sabaqat ghadabi. Rahmat aku ni meliputi, melebihi kemarahan aku, kata Tuhan, kemurkaan aku. Dan dalam ayat Quran pun sebut rahmat Allah SWT ni luas. Tiba-tiba dia bersepit, minta rahmat daripada Allah untuk dia dan untuk Nabi saja. Nabi kata tak boleh lagu tu. Lagu tu lah sikap kita orang yang ikut hadis ni, tak boleh buat sepit kalau barang luar. Kalau benda tu memang sepit sungguh, tak ada arah lah, tak boleh lah. Ni kalau benda luar, buat apa kita bersepit? Dia kata tak boleh, kena pak mazhab saja. Tidak lagu tu. Ulama-ulama yang betul daripada dulu lagi sampai ke ni luas. Bukhari ni bukan calan-calan ulama. Dia semua ulama terima sebagai mujtahid. Mujtahid setara mana? Mujtahid mutlak. Serupa dengan Syafi'i, serupa dengan Hanafi, serupa dengan orang lain. Taraf tu. Bukan dia ikut mazhab lain dah. Cuba kita tengoklah. Cuba kalau bicara ni, hak mana sedap? Sedap hak tu. Sedap hak dia tu. Banyak hujahnya. Banyak hujahnya. Baru ni kita sudah bincang dah sebahagiannya pada ketika bincang wuduk dulu. Tak apalah. Allah SWT suruh kita mandi gapo ni bukan nak menyusahkan kita. Sama sekali tidak nak menyusahkan kita, tetapi untuk menyucikan kita. Suci, jadi suci.
Yang dikatakan orang mukmin tu suci, suci lebih daripada suci orang kafir, suci zahir dan batin. Dan untuk menyempurnakan nikmatnya kepada kamu, la'allakum tashkurun. Inilah isyarat kita kata tadi, mandi itu untuk menyatakan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak apa, itu berkenaan dengan berkenaan dengan tajuk ni. Baru kita masuk bab baru kita masuk bab. Babul wudu qabla al-ghusli. Bab wudu sebelum mandi. Mandi ni maksudnya mandi junub, sama-sama. Qabla al-ghusli. Orang yang mengaji nahwu Arab molek, dia faham. Alif lam ni bahasa Arab ni nampak sikit je gitu je. Tapi jangan. Sebab tu tak boleh buat salah. Pak ada alif lam, kita tak sebut alif lam. Kalau tak ada alif lam, kita sebut alif lam. Jangan. Jadi lagu lain makna dia. Misalnya ni, qabla al-ghusli, sebelum mandi. Kita terjemah gitu, tapi mandi ke apa? Mandi junub ataupun mandi janabah yang dimaksudkan. Kita tahu mana? Kita tahu daripada alif lam. Lam. Alif tu pokok tambah dah, lam tu. Ada juga orang kata alif lam, ada juga orang kata lam. Lam tu sebut. Alif lam ni dalam bahasa Arab ni dia ada dua belah makna. Apabila kita jumpa satu-satu perkataan yang ada alif lam, kena ingat selalu. Kena ingat lah. Guna selalu kaedah. Alif lam gapo? Dia tidak serupa bahasa lain. Tidak serupa bahasa lain. Alif lam gapo? Ada kalanya alif lam hakikat, ada kalanya alif lam istighraq, ada kalanya alif lam lil jins, ada kalanya alif lam lil ahd dzikri, ada kalanya alif lam lil ahd dzihni, ada kalanya alif lam itu iwaq, macam-macam ada. Kita nak tahu mana? Tu dia kena pandai. Atas pandai masing-masing. Sikit pandai, sikitlah faham. Kalau banyak pandai, banyaklah faham. Begitu. Di sini alif lam lil ahd dzihni. Maklum dah. Alif lam ni menunjukkan mandi ni mandi yang maklum dah. Kalau mandi biasa tidak lagu ni, tidak syarat lagu ni, tidak dengan kaifiat lagu ni, tak perlu ajar. Kalau mandi biasa, orang kafir berhenti mandi belaka. Ni mandi khusus, mandi yang tertentu, yang orang Islam maklum. Bila nyatakan dengan kaifiat lagu ni, maksudnya mandi gapo? Itu alif lam lil ahd dzihni orang panggil. Dia ada juga alif lam tu alif lam hakikat misalnya. Laisal ghina an kathratil aradi walakinnal ghina ghina nafs. Kekayaan sebenarnya, kita terjemah sebenarnya mari mana? Kekayaan sejati. Sejati itu mari mana? Alif lam tu bukan terletak pada banyaknya harta benda, Nabi kata, tetapi kekayaan sejati ialah kaya jiwa. Sejati sebenar. Alif lam hakikat tu orang panggil. Dah banyak lagi lain-lain. Bila kita sampai tepat dia, insya-Allah lah. Supaya juga babul wudu alif lam. Ada alif lam juga. Alif lam apa? Benda-benda lagu tu lah. Bab wudu sebelum mandi. Wudu ni dari segi bahasa, sebab apabila kita dalam hadis atau dalam Quran, apabila jumpa bahasa Arab, dia mesti ada. Dia pakai dengan makna lurah ke bahasa ke, dia pakai dengan makna istilah. Ni wudu yang maklum. Wudu yang maklum di kalangan orang-orang beragama. Iaitu apa dia? Ni dalam ini dia sebut thumma yatawaddau kama yatawaddau lis-salah. Dia lepas tu dia ambil air sembahyang supaya dia ambil air sembahyang untuk sembahyang. Kalau dari segi bahasa, wuduk ni maknanya membersihkan diri, menyerikan wajah, menyegarkan tubuh dengan menggunakan air. Boleh basuh muka saja, wuduk dah. Guna air sikit komo saja, wuduk dah. Basuh tangan saja, wuduk dah. Tapi bukan wuduk syar'i. Wuduk lughawi orang panggil. Hak ni wuduk syar'i. Kita tahu mana wuduk syar'i? Imam Bukhari tahu mana?
dalam hadis tersebut serupa wuduk untuk semaya. Wuduk untuk semaya tu lagu mana? Maklum dah kan? Maklum dah. Tak payah royak dah lah waktu tu. Tentu sekali tidak basuh muka saja, tentu sekali tidak koma saja. Adalah basuh anggota-anggota tertentu. Wuduk itu yang dimaksudkan di sini. Wuduk itu sebelum mandi, bukan selepas mandi. Apa maksud Imam Bukhari buat tajuk ni? Nombor nota 155. Dengan mengemukakan bab ini, Imam Bukhari bertujuan mengemukakan beberapa perkara. Pertama, sebagai isyarat kepada khilaf ulama tentang hukum wudu ketika mandi junub. Meskipun kebanyakan ulama mengatakan wudu ketika mandi junub itu sunat, namun golongan Zahiriyah berpendapat ia adalah sesuatu yang wajib. Itu kena tahu. Menerusi bab ini, Imam Bukhari mahu menjelaskan bahawa wudu ketika mandi junub itu sekurang-kurangnya disunatkan. Sekurang-kurangnya disunatkan. Semua ulama kata begitu. Kalau kita tak sepakat wajib, tapi adalah hak kata wajib tu, iaitu puak-puak Zahiriyah. Sebab apa? Nabi bila nak mandi junub, dia ambil air semaya sokmo. Puak-puak Zahir ni dia pakai gitu lah. Kalau tidak wajib, apa dia ambil sokmo? Sekurang-kurangnya sunat. Kedua, juga sebagai isyarat kepada khilaf ulama tentang kedudukan wuduk dalam mandi junub itu. Adakah ia merupakan sunat atau kewajiban yang berasingan daripada mandi junub, atau ia sebahagian daripadanya? Sebahagian kau suku air semaya ketika mandi junub. Ada ulama yang mengatakan air semaya ketika mandi junub itu dia suku, bukan sebahagian daripada mandi junub. Ada yang mengatakan tak, ia sebahagian daripada mandi junub. Apa bezanya? Ada beza. Kalau kita kata ia sebahagian daripada mandi junub, selepas habis air semaya dengan basuh anggota-anggota tertentu tu kan, kita tak payah basuh dah tu. Kalau kita kata ia sebahagian daripada mandi junub, kita basuh hak lain pun sudah memadai dah. Sebab tu kita sudah basuh dah. Basuh hak bahagian lain, hak tidak kena, sudah cukup dah. Orang panggil mandi junub dah, sah dah. Tapi bagi orang yang mengatakan wuduk itu sesuatu yang suku, tak ada kena-mengena dengan mandi junub ni, yang ini bukan satu juzuk daripada, satu bahagian daripada mandi junub, dia kata selepas berwuduk tu, ketika mandi kena basuh pula tempat tadi. Kalau tak basuh tak jadi, sebab tak mandi lagi. Hak tu wuduk tadi tu, hak basuh tadi tu, kena basuh anggota tadi. Kalau tidak, tak sah mandi junub. Itu beza dia. Hak kata sebahagian daripada mandi junub, sah dah lah, moga sebahagian. Cuma mulakan dengan hak tu, nak ambil berkat, mulakan dengan wuduk. Kalau tak basuh semula hak tu pun tak apa dah. Itu dia ada beza dari segi pendapat. Imam Bukhari nak isyarat kot tu lah. Dia sebut lagu tu ya, wuduk sebelum mandi junub. Berapa perkara dia boleh gitu. Maksud dia gini-gini. Inilah maksud dia. Ketiga, menyatakan tertibnya. Kita kata dah nak mandi junub ni mesti nak gosok sana gosok sini. Sepatutnya air semaya tu duduk kemudian lah, duduk alik belakang. Selepas selesai mandi baru ambil air semaya. Kita kata munasabah je. Tak. Sunnah Nabi tidak begitu. Sunnah Nabinya ambil air semaya dulu, lepas tu mandi. Lepas tu boleh jadi orang kata, "Pak, mandi tu lagu mana? Mandi tu dah kena gosok kan sana sini." Imam Bukhari kata, "Tu lah aku kata dah. Sentuh kemaluan tak batal air semaya." Tu dia kata, sentuh kemaluan tak batal air semaya. Mesti kena gosok. Dah dia sebut tadi, lepas ambil air semaya tu dia gosok sana gosok sini, termasuk gosok kemaluan dia. Kalau gosok kemaluan tu, sentuh kemaluan tu batal air semaya pula, dia mesti ambil air semaya semula kemudian. Dah, dia tak ambil air semaya semula, menunjukkan sah air semaya tu, dah tak batal air semaya dengan sebab sentuh kemaluan dia. Sekali lagi Imam Bukhari serupa dengan Imam Abu Hanifah dalam perkara ni. Sentuh kemaluan tak batal air semaya. Perempuan pun lagu tujuh,
Sama, lelaki perempuan tak batal air semaya. Sebab apa? Nabi SAW ambil air semaya dulu. Dia nak isyarat waktu tu. Dia nak isyarat waktu tu. Keempat, wuduk yang disunatkan ketika mandi junub itu sama juga dengan wuduk untuk sembahyang. Artinya di sini wuduk syar'i maksudnya. Kelima, kaifiat wuduk yang disunatkan atau diwajibkan ketika mandi junub itu adalah seperti yang digambarkan oleh hadis Aisyah atau hadis Maimunah di dalam bab ini. Bagi Bukhari, kita seharusnya mengutamakan hadis mufassal berbanding hadis mujmal. Kalau kita perhatikan di sini, mula-mula Imam Bukhari buat mari hadis Aisyah. Hadis Aisyah ni sebut Nabi SAW ambil air semaya, supaya ambil air semaya untuk semaya lah. Lepas pada tu gini-gini terjemah tu sudah baca dah tadi. Yang keduanya hadis Maimunah. Kedua-duanya isteri dia. Maimunah kata lebih terperinci hadis Maimunah. Kalau hadis Aisyah dia sebut umum gitu. Hadis Maimunah dia kata beliau membasuh kemaluannya dan apa-apa kotoran yang mengenainya. Kemudian beliau melimpahkan meratakan air ke seluruh tubuhnya. Setelah mengalihkan kedua-dua belah kaki, yakni dari tempat mandi, beliau membasuh kedua-duanya, yakni sebagai menyempurnakan wuduk. Inilah caranya mandi Rasulullah SAW ketika berjunub. Dia ambil air semaya, basuh belakang dah, sapu kepala, kaki jadi tidak basuh. Kaki tak basuh selalu. Kaki dia tak basuh selalu. Lepas selesai mandi semua, barulah dia beralih daripada tempat dia tu, baru dia basuh kaki. Kaki basuh kemudian selepas daripada mandi. Banyak perkara tu Imam Bukhari nak sebut. Dia nak cerita hadis Aisyah tadi sebut ambil air semaya, supaya ambil air semaya untuk semaya. Kalau ambil air semaya supaya kita nak semaya, basuh kaki lah sekali, semua sekali lah. Setelah selesai ambil air semaya semua, barulah mandi. Selepas basuh kaki semua. Tapi tidak jelas dia sebut begitu. Cuma dia kata ambil air semaya supaya nak semaya. Kalau supaya nak semaya, kan lepas sapu kepala tu kita basuh kaki. Daripada situlah ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i dan lain-lain kata ambil air semaya ketika mandi junub ni ambil air semaya yang sempurna juga, supaya semaya biasalah, lepas tu baru mandi. Tetapi Imam Bukhari kata kalau kita tengok hadis Maimunah, dia lebih jelas. Memanglah ambil air semaya supaya untuk semaya, tapi kaki tu dia tidak basuh lagi. Kaki tu dia basuh kemudian. Kaki basuh kemudian. Bila kaki basuh kemudian, sebab tadi lah dia basuh faraj dia, kata dia basuh kemaluan dia. Setelah ambil air semaya tu, Imam Bukhari kata kita kata dah tak batal air semaya dengan menyentuh kemaluan ni. Kalau batal, apa dia basuh kaki saja. Ambil air semaya mulalah. Basuh kaki ni menunjukkan hak tadi tu sah dah lah. Dah tak batal, sambung. Asap kau. Yang kedua dia basuh kaki kemudian. Kira-kiranya selepas mandi ni lama kat lah. Lama kat lah selepas mandi tu. Tidak kata selepas sapu kepala tak, dia ambil air semaya tak, dia basuh kaki saja. Ini menunjukkan kata dia tidak perlu mualak dalam berwudu. Bermualak ni betul-betul. Betul-betul. Jangan sampai dah kering dulu anggota sebelumnya. Kita basuh muka, jangan duduk buat lama sampai kering, lepas tu baru pergi basuh tangan. Tak boleh lagu tu. Kalau sebentar tak apa, tak kering lagi. Dalam keadaan biasa, jangan cuaca panas sangat ataupun tubuh kita panas sangat, lain dia cepat kering. Dalam keadaan biasa, cuaca pun biasa, tubuh kita pun biasa, jangan sampai kering. Kalau tak kering lagi, itu mualak lah tu. Ada mualak. Mengikut Imam Malik dan ramai lagi termasuk dalam mazhab Syafi'i pun, dia kena ada mualak. Bukhari kata air semaya tak perlu mualak. Buktinya ni, kata dia. Buktinya ni, kita kata tu dia guna air sikit benar tu. Kalau kita tengok kepada hadis yang akan datang ni, air sikit benar, maknanya cepatlah juga nak sampai ke basuh kaki tu sebentar lah. Kira-kira tak ada kering, dah basuh ke mandi. Itu basuh tu sebab mandi, kata dia, kaki tu. Dalam masa tu kita kata kalau seseorang tu mandi lama, air lebih banyak, tak boleh ke dia buat lagu ni sebab Nabi ni? Boleh juga. Bila boleh juga mandi lama, tentu dalam masa tu sudah kering kira-kira je kaki tu. Sudah kering dah hak lain, anggota lain. Tetapi Nabi SAW basuh kaki, boleh mualak. Boleh tak ada mualak. Kira-kira tak ada mualak, dah kering dulu.
Tapi apa yang Nabi SAW buat gitu? Bila Nabi SAW buat gitu, menunjukkan boleh. Hak Nabi tu nombor satu sekali, orang lain tu kemudian. Dia kata tidak perlu mualat. Cuma kalau ada mualat lebih molek tu semua terima tu. Jangan pula kita tengok ini nampak Bukhari mudah-mudah semua, tak apa belaka dia, dah. Dia nak ayat dari segi hukum tu. Lepas tu kita tak buat, kita apa dijaga, itu bab lain. Dia pun kata lebih molek. Misalnya kita kata kalau mualat, misal kalau mandi pun basuh kaki tu cepatlah, mandi sikit kau. Tapi masalah mandi ni tak ada ketetapan kena sikit kau banyak kau. Boleh jadi orang tu lambat, jadi lambat dia gonyong sana gonyong sini, kira-kiranya dah kering lah muka tu, tangan tu hak basuh sebelum pada tu. Nabi SAW basuh kaki kemudian sekali. Ini kata dia menunjukkan tidak ada mualat. Tapi hak ni tidak kuat mana Dan kalau kita tengok hadis semua ni, hadis dua-dua ni, hadis isteri Nabi SAW, Aisyah dan Maimunah. Benda lagu ni nak cerita ni tak ada orang lain, isteri dia. Sebab tu dia suruh royak. Bini dia pun dia suruh royak. Benda-benda lagu ni bukan masalah malu apa, tak ada masalah malu dah. Masalah hukum, tanggungjawab dia. Tanggungjawab dia. Orang lain siapa dia nak royak? Sebab tu ya dia menikah ramai. Salah satu hikmahnya supaya benda-benda lagu ni tersebar dengan meluas dan orang yakin bukan seorang bini dia je. Dah. Ni ramai bini dia tu semua royak lagu tu. Itu hikmah nikah ramai. Bukan nak memuaskan nafsu. Nikah tu ada. Nikah ramai ni tu ada. Lepas pada tu kalau kita perhati dalam hadis ni, dia cermat Nabi SAW, berbuah air atas kepala, dia gosok beri rata, barulah boleh guna air sikit rata. Lepas tu dia kena rata seluruh tubuh ni. Itu syarat mandi junub. Tak rata sikit pun tak boleh. Kalau di bahagian kulit ni kita kata ada sisi ikan misalnya, saja ada, tak kena air, tak boleh, kena mandi semula. Semua kata lagu tu tak boleh, tak ada kecuali. Kecuali akan datang, kita akan jumpalah masalah orang perempuan hak jaling rambut kan, sanggu, perlu buka ke tidak. Hak tu ada hadis akan datang. Hak ni sekarang ni nak bincang hak tu je. Kena rata air. Lepas pada tu, daripada hadis ni juga kita dapat tahu Nabi SAW dia cedok air dalam bekas tu dengan guna tangan dia. Dia guna tangan dia. Tangan orang yang berjunub ni tidak najis. Tu dia nak ayat. Kalau najis, tak habis lagi kan mandi tu. Bukan selepas selesai mandi, setelah suci baru dia cebok. Duduk tengah-tengah tu pun dia cebok air, bubuh di atas kepala dia dan di tubuh dia. Untuk apa? Untuk menyatakan, mengikut Imam Bukhari, tangan orang yang berjunub ini tidak najis. Dan ia tidak menajiskan apa-apa. Najis itu adalah najis hukmi, orang panggil. Najis pada hukum sahaja, bukan najis pada zahir. Tak ada. Ia tidak menajiskan air, asalkan suci zahirnya. Kecuali kalau ada najis, tak boleh lah, jadi kotor lah air tu. Ada najis lah, kena air kencing ke apa ke, tak boleh lah. Kalau tidak, suci tangan. Hak naknya di sini, kalau tangan itu kotor, kena basuh dulu. Basuh dulu, lepas tu baru celup. Itulah cara Nabi SAW. Tidak payah, tidak perlu was-was. Setengah-setengah orang pakai cetung dah tu, gayung dah tu, panjang dah tu, lagu tu pun beringat tu, takut titik air dalam tu, takut ngecik air. Itu jangan. Nabi SAW kan, hak lekat tangan dia tadi, mestilah ada lebih-lebih dia. Mestilah bila dia bubuh tu masuk dalam tu, tak ada berapa. Jangan kita beragama jadi was-was. Hak Nabi SAW ajar ni, hilang was-was. Tapi kalau kita takut titik ngecik ke, apakah hak tu, memanglah jadi was-was. Sebab tu kita tengok kalau dalam hak bermazhab dalam dunia ni, hak paling banyak was-was mazhab Syafi'i. Hak sebenarnya
Sebab apa? Dia sendiri tak boleh ngecik ke apa. Akan datang ada bab Imam Bukhari buat suku, buat ngecik tak apa. Tak apa. Dia buat bab suku. Nampak banyak benar lah pertentangannya kan. Tapi dia orang besar, mudah untuk kita. Kita bawa payah-payah jadi was-was. Nak semaya subuh tu mandi tu dah. Sampai habis subuh. Sebelum pada tu selagi tidak dekat nak habis betul tu, tak jadi semacam. Bila dekat tu baru jadi. Nak habis tu. Tak kena raya, tak boleh semaya dalam waktu. Siapa dia suruh lagu tu menyusah. Siapa dia suruh? Lepas tu nak takbir tu kan, tak mari tu. Berapa kali tu takbir dah, tak mari. Apabila dia ni, boleh tengok kalau orang yang ikut betul-betul cara lagu tu kan, boleh tengok Tok Imam rokok, dia tak itu lagi. Moga apa ni muafik juga kan, kalau dah rokok dengan Tok Imam tu kadar subhanallah. Pada masa dekat Tok Imam nak tidak tu baru dah. Macam mana boleh dia tahu pula jadi pada ketika tu? Hak jadinya, hak tu hati mana dia tahu? Kan jadi susah lah. Susah. Ada orang dia tak boleh ambil air semaya gini tak boleh. Dia kena selai muka dia dalam kolam. Ada ambil air semaya dengan pahit ni tak boleh, tak mari niat. Dia kena selai dalam kolam tu lama sudah. Dah mari lah tu. Kira-kira ada lagu tu. Ni bukan cerita, kita tengok diri. Kesian tengok. Padahalnya berapa banyak mazhab yang lain tu tak niat pun tak apa, dia gomo sangat tu. Kalau tak niat, tak ada niat puasa. Pakai hak tu lah senang. Hilang was-was. Hilang was-was. Was-was ni syaitan. Minta berlindung dengan Allah allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Minta berlindung dengan Tuhan benar. Tiba-tiba duduk cari pula benda-benda tu sebab bagi timbul was-was. Tak benar sabar tu. Tapi kita nak cerita lah ni secara adil. Sebab itulah ingat, kalau tutup guru kita sana, dia ingat kalau bila baca Bukhari adil, berlaku adil, jangan erek kepada mana-mana mazhab. Kalau serupa dengan mana-mana, ia terima. Jangan tundukkan dia kepada sesiapa, biar sesuai dengan sesiapa. Dia berdiri sendiri. Jangan cuba nak erek orang sesuai dengan, jangan. Kalau nampak tidak berapa kemah, rayak tak kemah, rayak tak apa. Jangan duk putar hak dia. Ni kita tengok nota 157. Hadis ini merupakan salah satu pegangan sokongan. Sebab tu saya sebut pegangan sokongan bagi golongan ulama yang berpendapat menyentuh kemaluan tidak membatalkan wuduk seseorang. Bukan pegangan utama, bukan pegangan asas ni, pegangan sokongan sahaja. Antara yang berpendapat demikian ialah Imam Bukhari sendiri. Ini kerana Nabi SAW sendiri telah membasuh kemaluannya setelah beliau berwudu, dan di penghujung mandinya Rasulullah SAW hanya membasuh kaki sahaja sebagai menyempurnakan wudunya. Beliau tidak mengulangi wudu kerana telah menyentuh kemaluan sebelum itu. Tetapi golongan ulama ia berpendapat menyentuh kemaluan membatalkan wudu membantah pendapat golongan pertama dengan mengatakan bahawa di dalam hadis Maimunah ini telah berlaku takdim dan takhir oleh perawi. Inilah bendanya. Ya, hadis ni kena mengaji. Dia ada berlaku takdim dan takhir. Hak sepatutnya duduk dulu, nya pergi duduk kemudian. Hak sepatutnya duduk kemudian, duduk dulu. Tidak, tertib ni tidak betul sebagaimana yang sebenarnya. Ini orang panggil termasuk dalam tasarruf perawi, ubah suai oleh perawi. Dia ubah suai. Bila kita nak cerita tentang sesuatu kan, ada kalanya kita ubah sikit sebanyak tu, asalkan siapa maksud asal gitu je. Yang sebetulnya ialah Rasulullah SAW membasuh kemaluannya sebelum berwudu, bukan berwudu dahulu kemudian membasuh kemaluannya. Sebab tu kita kata kena adil. Hakikat ini dapat dilihat dengan jelas di dalam hadis nombor 272.
iaitu babut tasattur fil ghusli 'inda nas, yang juga diriwayatkan oleh Maimunah. Maimunah ni juga dengan menyebutkan tertib mandi junub Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, hadis ini tidak jelas menunjukkan tertib. Justru haraf ataf yang digunakan di sini ialah waw, bukan alfa ataupun thumma seperti yang tersebut di dalam hadis nombor 272 itu. Cuba tengok hadis nombor 272. Cuba tengok hadis nombor 2 dalam bab tu. Bab ke-21, hadis nombor 2. Hadis nombor 2. Cuba kita perhatikan. Satartun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Maimunah, wa huwa yaghtasilu min al-janabah faghasala yadayhi thumma sabba bi yaminihi ala shimalihi faghasala farjahu wa ma asabahu thumma masaha bi yadihi ala al-ha'id aw al-ard thumma tawadda'a wudu'ahu lis-salah ghayra rijlayhi thumma afadha ala jasadihi al-ma' thumma tanahha faghasala qadamayhi taba'ahu Abu Awanah wa Ibn Fudail fi as-satr. Ini terjemahan dia ni. Maimunah kata, aku menabiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mandi junub. Mula-mula sekali beliau membasuh kedua-dua tangannya, kemudian menuangkan air dengan tangan kanan ke atas tangan kirinya, lalu dibasuhnya kemaluannya dan apa-apa yang mengenainya. Setelah itu baginda sallallahu alaihi wasallam menyapu tangannya di dinding atau di tanah, kemudian berwudu sebagaimana wudunya untuk bersembahyang, kecuali kakinya itu tidak dibasuh. Selepas melakukan semua yang tersebut tadi, barulah beliau meratakan air ke seluruh badannya, dan akhir sekali baginda berganjam, yakni sedikit dari tempat mandinya, lalu membasuh kedua kakinya. Cuba kita perhati sini, dia ada tertib. Basuh kemaluan itu dulu, lepas tu baru ambil air sembahyang. Ini yang betul. Dan hadis tadi bukan tak betul dari segi sanad dia, sahih betul lah, tapi sudah ada tasarruf perawi di situ, ada ubah suai perawi di situ. Kita nak tahu satu hadis ni hak mana hak asal, hak mana hak lebih tepat, kena tengok banyak tempat, tak boleh tengok Kalau dalam ni tak ada sebut basuh kemaluan tu kemudian, tak, basuh kemaluan itu dulu. Dan di sini dia sebut dengan fa, dengan thumma, lalu kemudian. Adapun dalam riwayat ni, tak kita duk baca ni, wow. Lepas tu kita kata, apa dia ubah soalan aku ni? Salah lah, jadi keliru orang. Tak. Orang yang reti, dia faham. Cuba perhati sini, hak kita duk baca ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk seperti wuduknya untuk sembahyang, kecuali kakinya, dan membasuh farajnya dan apa-apa yang mengenainya, kemudian melimpahkan air, kemudian dia beralih sikit. Dia sebut wa ghasala farjahu. Waw itu ataf dengan waw, ambil air semaya. Wa ghasala farjahu, waw itu ataf kepada tawadda. Sekali kita tengok, nampak ambil air semaya dulu, lepas tu baru sapu, baru basuh kemaluan. Tapi dia ataf dengan waw. Ataf dengan waw tidak memberi arti hak yang disebut kemudian itu dibuat kemudian. Tak mesti gitu. Ini kena bahasa Arab lah. Misalnya kita kata masuk, kharaja, keluar. Misalnya kita kata pasal dia keluar, kharaja wan syukri, misalnya, wa Syahrizman, misalnya kita kata Wan Syukri dan Syahrizman keluar, misalnya kita kata Wan Syukri dan Syahrizman keluar, guna waw. Apakah apabila guna waw ni kita boleh buat kesimpulan Wan Syukri keluar dulu sebab Wan Syukri disebut dulu dalam ayat tu, dan Syahrizman ni keluar kemudian sebab dia disebut kemudian? Tak boleh. Sebab apa? Dia sebut waw. Kalau dia kata fa, barulah tentu Syahrizman ni kemudian. Kharaja Wan Syukri fa Syahrizman. Misalnya kita Wan Syukri keluar, lalu selepas itu Syahrizman, itu baru kemudian. Kalau kita kata thumma, kemudian, itu pun menunjukkan kemudian.
Hak yang disebut kemudian itu kemudianlah buatnya. Tapi kalau waw, tidak. Boleh jadi yang disebut kemudian itu dilakukan dahulu, atau macam keluar tadi, Syahrizman disebut kemudian, tetapi Syahrizman yang keluar dulu. Boleh jadi. Tidak salah dari segi kaedahnya. Tidak semesti yang keluar dulu, yang sebut dulu tu hak tu keluar dulu. Tak mesti. Sekarang ni dia guna waw di sini. Betul dah. Cuma kalau orang menyalahkan apa-apa yang mana-mana, itu tak erti, tak ngaji. Kalau ngaji selesai. Sedangkan di sana dia sebut fa, thumma, jelas menunjukkan tertib. Hak di sana tu, hak 272 tu, tertib apa dia? Basuh kemaluan dulu, lepas tu ambil air semaya. Bukan air semaya dulu, lepas tu basuh kemaluan, seperti zahir di sini. Di sini pun tak boleh pakai gitu, tak boleh pakai gitu. Perawi yang sahih, kalau dia pindah pun, dia tetap masih terikat dengan kaedah lagi. Orang yang reti dia boleh faham. Orang yang tak reti mungkin keliru. Tapi kalau orang ngaji, tak keliru. Di sini walaupun sebut basuh kemaluan, kemudian tidak semesti ia dibasuh kemudian. Sebab ataf dengan waw. Kata penghubung itu, waw tu. Kata penghubung dia, waw. Bukan fa, bukan thumma. Itu kaedah. Tapi sebab tu kita kata saat ni, nota 157 tu, hadis ini merupakan salah satu pegangan sokongan, bukan utama. Imam Bukhari pun tahu dah, dia takkan nak pegang dengan benda hak setara ni. Hak lain banyak lagi. Hak lain banyak lagi. Bagi Imam Bukhari, menyentuh perempuan tak batal air semaya, menyentuh kemaluan tak batal air semaya. Sebab tu dia tidak buat bab. Imam Bukhari tak nak buat bab dalam kitab dia supaya orang-orang lain. Kalau dalam Tirmizi, al-wudu mim masjid zakar, wudu kerana sentuh kemaluan, ada tajuk. Imam Bukhari tak buat sebab dia tak setuju, dia tidak pendapat lagu tu. Begitu juga wudu kerana bersentuh-sentuhan dengan perempuan, tak ada dalam Bukhari. Bila tak ada, ulama-ulama faham dia tidak faham gitu, dia tak terima hak tu. Hak dia terimanya apa dia? Iaitu tak batal air semaya. Kita setuju ke kita tidak setuju, itu hal kita. Dia telah buat kerja dia. Kalau nak ikut hak dia pun tak ada jadi masalah. Tak ada jadi masalah. Nah, itu cara fahamnya hadis ni. Kita kena royak. Kena royak betul. Di sini ni pegangan sokongan saja. Di kalangan sahabat pun ramai hak kata sentuh kemaluan dia tak batal air semaya. Ibnu Mas'ud, Sayyidina Ali sendiri, Sayyidina Ali kata, aku rasa tak ada beza pegang kemaluan dengan pegang lingon, pegang hidung kau. Rupa salah satu anggota tubuh kita, kata dia. Tak batal air semaya bagi dia. Kita nak main-main orang-orang besar, kita tak terima, duk dia sudah. Jangan dikata salah kau gitu gini. Sebab apa? Kena orang-orang besar tu, bukan jalan-jalan orang. Itulah berkenaan dengan apa ni, mandi junub. Artinya yang dapat kita simpulkan di sini, jangan keliru wuduk dulu sebelum mandi. Wuduk dulu tu memang jelas sebelum mandi. Kalau wuduk kemudian, tak boleh kau. Kalau wuduk kemudian tak boleh. Kalau dengan sengaja, tak ada apa-apa sebab, tak boleh. Sebab apa? Nabi tidak pernah buat. Tak ada dalam hadis sebut Nabi ambil air semaya kemudian, tak ada. Kita kena ikut Nabi. Bila kita ikut Nabi, apa kelebihan? Boleh pahala. Bukan saja nak pahala. Nak pahala ni tidak nanti duduk semaya sunat atas kain sejadah tu, tak tinggal kain sejadah, tak mesti gitu. Setiap hal kita buat, kita mandi junub kita boleh pahala, kita masuk jamban boleh pahala, kita tidur boleh pahala. Kalau tidur, masuk jamban dan mandi junub tu mengikut sunnah Nabi, boleh pahala selalu. Tidak nak celah mana nak pahala lagu tu. Dengan sebab itu kita tengok orang-orang yang reti nampak relax, dia beragama. Sebab apa? Dia tahu semua tu boleh pahala.
Tapi kena cara. Kecuali kalau seseorang itu tengah dia mandi tu, dia batal air sembahyang. Dia terkencing ke, dia terkentut ke, dekat nak sudah mandi. Ketika tu baru kena ambil air sembahyang. Kerana tu bukan, kalau kita tak ada apa-apa sebab, memang kita tak terkencing, kita tak terkentut apa-apa pun, kita biasa lagu tu, kita sihat benar lah. Sihat benar, orang sihat. Maka tak boleh kita nak ambil air sembahyang kemudian, kecuali dalam keadaan tadi. Dan air sembahyang sebenarnya tak perlu dah. Bila kita mandi junub, kalau tak ambil air sembahyang pun sah. Tapi mengikut Daud Zahiri tadi, kata tak boleh, wajib, tak sah air mandi junub itu kalau tak ambil air sembahyang. Tak apalah kalau kita tak sepakat hak tu, sekurang-kurangnya sunat. Kalau kita tak ambil air sembahyang, sah juga. Sebab dia sudah masuk dalam hak besar. Dia hukum dalam agama ni banyak perkara, hak kecil masuk dalam hak besar. Sebab puasa Senin lah, puasa Senin dengan puasa qada. Kalau perempuan tu dia tak boleh sembahyang kan, bulan puasa tu dia qada pada bulan Syawal dengan niat puasa Senin juga masuk, boleh masuk. Dia masuk dalam hak besar. Tapi kalau kita niat puasa Senin, tak jadi qada. Kalau kita niat qada tu hak besar lah. Qada tu lebih besar, muka kita qada hak wajib kan. Puasa Senin tu bukannya wajib. Bila kita buat hak besar, dia masuk, hak kecil ni masuk dalam. Tapi kalau kita niat puasa Senin, tak jadi hak qada tu, kena puasa suku pula. Itu kaedah dia. Banyak lagi lah hak lain-lain yang lagu tu. Dia hak kecil masuk dalam hak besar. Mandi junub ni kalau kita tak wuduk pun tak apa. Tapi kalau nak dapat sunnah, wuduk dulu. Kalau kita ni tidak bermasalah. Hadis ini menunjukkan Nabi SAW ni seorang yang sihat. Sebab biasanya manusia ni kalau tidak sihat, dia akan terkencing tengah-tengah tu. Dia akan ketungkap macam-macam, timbul masalah. Hadis ini menunjukkan Nabi SAW seorang yang sihat. Sebab apa? Dia tidak berhadas dah lepas pada tu. Lepas pada dia ambil air sembahyang kan, dia tidak akan terkencing, dia tidak akan ketut dah. Dia seorang yang sangat sihat. Kita dapat faham situlah. Tapi orang biasa, kalaulah terkencing, dia kena ambil air sembahyang semula lah, sebab dia kotor dah, berhadas dah. Tapi kalau dia awal mandi dia, lepas pada dia kencing tu, dia basuh lagi tubuh dia, rata pula, tak apa, tak ambil air sembahyang. Ni kalau dia sudah mandi selesai dah, dekat nak sudah tu terkencing. Terkencing tak boleh lah, sebab sudah batal dah air sembahyang. Kena ambil air sembahyang lah. Dengan sebab terbatal air sembahyang, kita ambil air sembahyang tak apa selepas mandi tu. Hak tak bolehnya sengaja, tak ada sebab, tak boleh. Kalau tak ada sebab, kena buat dulu. Tak ada sebab tu lagu mana? Kita tidak jenis dedah lah orang kata. Tidak jenis pesel kau dedah kau apa kau, tu. Kalau hak dedah tu lagu lain cerita. Tak apalah, kerana ada sebab. Tapi kalau mandi tu masih lepas pada tu lama lagi, lepas pada kecil tu basuh pula, rata pula, tak apa, tak payah. Sebab kita tak sudah lagi mandi, tak payah ambil air sembahyang lah. Kalau kita mandi lagi lepas pada tu, kita mandi lama misalnya, tak apa. Itulah hukum berkenaan dengan berkenaan dengan wuduk sebelum mandi ni. Wuduk sebelum mandi ni. Lepas tu dia sebut, inilah cara dia mengalihkan kaki. Apa kalih kaki dalam hadis? Mengikut Imam Syafi'i, kebanyakan ulama, dia kata hak moleknya ambil air sembahyang lengkap dengan basuh kaki sekali. Hak di sini ni kata dia sebab Nabi SAW duduk tu tepat lecah, atas tanah, bukan atas semin macam kita lah. Atas tanah dia ngeci, dia nak jimat air, dia basuh kemudian. Sekali tu sempurnakan wuduk dia. Lepas pada tu bersih selalu. Kalau dia ambil air sembahyang dulu sekali dengan basuh kaki, maka banyak air. Lepas tu kemudian kena basuh pula, muka dia ngeci. Sebab tu dia basuh kemudian. Ada sebab.
Bukan saja-saja, tetapi Imam Bukhari dan ramai lagi yang lain yang kata tak, memang lagu tu. Sebab dia kata inilah cara mandi junub Rasulullah SAW. Ini cara dia. Lagu ni tidak sampai ke lecok ke gapo. Ambil air semaya dengan tidak basuh kaki dulu, lepas tu mandi, lepas tu dah baru basuh kaki. Gitu cara dia. Sama ada lecah kau tidak lecah kau tak kira. Lagu tu lah cara dia. Sebab dia sebut ni bukan hak sekali, banyak kali. Banyak kali. Dia bini dia lah, melalui bini dia lah dia royak benda-benda ni, dan dia suruh royak. Kalau kita orang biasa ni kata say orang royak cerita dalam rumah ni kan, malu. Biasanya orangnya senyum luar je ada orang dengan bini rumah tu baik-baik dia perangai dia. Orang lelaki ni biasanya begitu. Hak backing dia, hak perangai dia adalah macam-macam lah. Payah basah kau jenis cerewet macam-macam lah adanya. Jenis cabut seluar tahu kau si kau tua dah pun dah. Kain kau lambung kau si dah. Bini je betul lah. Kalau royak hak dalam rumah banyak benda malu orang biasa. Tapi Nabi SAW tidak. Ini menunjukkan dia ni seorang yang baik sungguh, luar dalam. Tak ada benda yang sulit, tak ada benda yang pelik, tak ada. Itu menunjukkan gitu. Seorang yang baik sungguh, sempurna sungguh. Kalau tidak, dia tak berani. Orang tak berani royak dalam rumah ni. Sebab berapa ramai orang yang baik luar sebenarnya backing dalam rumah dia. Berapa ramai orang tu. Tapi Nabi SAW tidak begitu. Sebab tu dia kata khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik dengan anak isterinya, dan akulah orang yang terbaik bagi anak isterinya di antara kamu. Tu hak paling baik. Sebab apa dia kata gitu? Sebab payah nak baik dengan anak bini hak nak hari ni. Siang malam ni duduk payah. Nak molek, kecek molek, gapo molek, payah. Dia akan tubiklah perangai. Sebab tu dia kata sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik dengan anak isterinya. Payah tu. Nampak gitu je. Dia payah tu. Apabila dia jadi luar serupa dengan dalam, itulah makna orang yang baik sungguh. Tak boleh kata tak baik dah orang lagu tu. Kalau lagu tu mesti kalau dia dalam rumah tu dia boleh jaga gitu, di luar lebih-lebih lagi. Lebih-lebih lagi. Itu dia. Lepas tu nampaknya kita tak ada pergi kepada bab pasal lagi. Bab seseorang mandi bersama isterinya. Tu kita sambunglah semula insya-Allah. Hanya setakat tu dulu untuk kali ini, wallahu a'lam. Ya, soalan yang minggu lepas yang okey. Perasaan ni kita dengar cerita Nabi, orang mandi orang perempuan pula. Lagu tu juga. Ya, sama. Perempuan dia sulit sikit, dia kena kalau ikut orang tua kan, dia kena masuk kena korek gitu. Mengikut Imam Bukhari tak apa sebab saat ni. Tapi kalau mengikut Syafi'i tak boleh. Dia sebab tu kena cuci dulu. Mengikut riwayat berapa? 272. Kena cuci semua dulu, lepas tu baru ambil air semaya. Lepas tu baru mandi. Itu tertib yang betul. Jangan ambil air semaya dulu, lepas tu baru cuci tempat-tempat yang sulit. Tak ada musuh orang perempuan ke lah. Lagu mana? Super. Lagu tu. Super. Super. Hak mana? Kalau mengikut orang hak kata batal dengan sebab sentuh tempat-tempat tertentu tu kan, dia tak boleh lah kena ambil air semaya kemudian setelah selesai semua basuh tu barulah ambil air semaya dengan sempurna. Yang kedua, ambil air semaya kaki tu tetap basuh kemudian juga. Cuma sekat sapu kepala, lepas tu berhenti dulu. Mandilah hak lain-lain, basuh hak lain-lain tu.
tidak menyentuh kemaluan dah lah. Tidak menyentuh dengan peratur di tubuh ni. Akhir sekali basuh kaki. Supaya ni dia ada dua pendapat. Mengikut Bukhari-nya, hak moleknya basuh kaki kemudian. Lelaki perempuan sama. Tak, kalau basuh terkencing. Lepas tu kita kena semai semua. Itu tak apa. Teruskan. Supaya kata tadi lah, kalau mandi tu masih lama lagi dah rata pula, tak apa. Jangan akhir. Jangan akhir tu kita terkencing, tak boleh lah pasal kita tak mandi pula dah. Kalau hak akhir kena ambil semaya. Ada orang ni, kita ni sabun tu tak lepas sabun dulu baru mandi. Lepas tu masa mandi tu, bagi sabun tu, adakah kita mandi sabun tu mandi dulu? Ada kita mesti kita niat tu mandi sabun dulu. Ambil mandi tu, kita kaki. Adakah mandi sabun tu 3 juli tu tadi? Sama lah. Mandi dia macam tu kot. Jadi serupa. Sabun tu lah. Itu ada bab akan datang. Ada bab akan datang. Hak tu paling panjang tu bab tu daripada muka surat 210 tu. Paling panjang dan antara hak payah dalam Bukhari. Sebab tu jadi kena hurah panjang, nota tu panjang tu. 210. Situ ada cerita pasal sabung ke gapo tu. InsyaAllah bila sampai situ kita bincang. Puasa sunat. Ada masalah puasa sunat bulan Zulhijjah ni memang ada, boleh. Itu je lah. Ustaz, bila orang sakit dia masuk buaya dari hidung ni dengan buaya angin dan jauh untuk pada efek mazam. Tapi jangan apa dia nak solat. Memang tapi macam mana nak solat? Al-Quran kita dah pada habis dah. Mungkin sebab mengkau kepada tengah tak buaya dari itu. Macam dia nak dayam. Itu sebenarnya dalam bab tayamum. Bab tayamum ni selepas pada kitabul haid, lepas tu baru tayamum. Sanalah kita bincang insya-Allah. Kena tayamum juga. Tak boleh guna air, kena tayamum. Cuma tayamum tu lagu mana? Itu banyak perincian dia. Banyak perincian dia. Tidak semesti tayamum tu tanah, debu tu. Dia adalah tu. Situ perbincangan panjang situ. Perbincangan panjang. Ni macam ni. Nampak tak ada debu ni? Ada juga sikit sebanyak debu ni. Cukup dah. Mengikut mazhab Hanafi dan banyak lagi mazhab yang lain. Apabila sampai situ kita cukup dah. Sikit sebanyak dia ada tu. Sebab kalau debu pun tidak nak debu tu hak tepek debu dak, dia suruh getak dulu. Dia suruh gini dulu. Bekas dia tu je. Hak nak. Tu kita bincang sanalah insya-Allah. Ini melawat oleh sakit boleh ni. Ada orang tanya saya mungkin nak buat. Dia kalau adalah hukumnya, kalau tak boleh guna kedua-duanya, itu orang panggil masalah ataupun hukum faqidut tahurain. Orang yang tidak boleh mengguna kedua-dua bahan penyuci, air dan tanah, tak boleh. Dia lagu lain pula. Adalah hukumnya. Kalau selagi boleh guna tayamum, kena tayamum. Kalau tak boleh guna kedua-duanya, itu masalah faqidut tahurain orang panggil. Orang yang tak boleh menggunakan kedua-dua bahan penyuci itu. Air pun tak boleh, debu pun tak boleh. Apa hukumnya? Kena tinggal semaya? Tak boleh tinggal, kena semaya juga. Dan semaya tu kena qada ke tidak? Ada pendapat lah tu. Kalau nak senang, tak payah qada lah, ambil hak tu. Dan muka ada pendapat hak senang, tak payah qada. Pada hak tu sekiranya tak boleh jugalah, dia faqidut tahurain, nak tinggal semaya tak boleh. Itulah Allah. Itulah dia tuan-tuan dan puan. Sekali lagi untuk makluman ya. Kebiasaannya kita buat pula Ustaz ni dia 3 kali sebulan. Jadi ada permintaan minta Ustaz tambah lagi yang tu. Penuh lah dah sebulan. Dia setuju ke tidak? Setuju.
Jadi insyaAllah kita akan bincang dengan Ustaz Saiban. InsyaAllah kita akan teruskan hajat hasrat saudara-saudara semua. Jadi selepas ni ada sedikit kalimat daripada umrah.com ni. Jadi siapa yang ada kesempatan tu bolehlah tulis ya.